Honestly, saya tak tahu macam mana nak react dengan produk ni sebab ini sebenarnya satu kamera tau. Tapi di tahun 2026, kualiti video ataupun gambar yang diproduce oleh kamera ni bukanlah something yang kita cari tau. Tapi yang menariknya dekat sini kan, dia datang dalam bentuk, saiz dan juga design macam filem kamera yang dulu. Yang mana benda ni dia agak menggamit memori lah. Sebab saya sendiri pun sempat tahu guna kamera yang gunakan filem macam ni. So bila saya try shoot dan saya tengok footage tu, saya tak impress dengan kualiti dia. Tapi dalam masa sama saya tersenyum sebab saya tahu feel video dan gambar yang macam ni dulu. Yang mana kita pernah ada suatu ketika dulu. Dan kalau ikutkan nama produk dia pun make sense lah. Ini Escura 80 Snap-Roll Film Simulation Digital Camera. So cara nak guna dia mudah je, just masukkan micro SD card, kita turn on, terus boleh shoot. So kita ada 3 button dekat bawah ni. Satu button untuk nak turn on ataupun kita nak start shoot, dan satu button ni untuk kita tukar mode sama ada video ataupun gambar, dan button satu lagi untuk filter. Simple je, kamera dia pun sangat-sangat kecil, dan dalam kotak korang akan dapat sekali dengan carabiner berantai ni. So bila korang pakaikan dia jadi satu keychain tau. So korang tengoklah vibe dia, betul-betul ada feel macam kamera filem yang dulu-dulu kita guna. Kalau kita pandang dari sudut nakkan video yang nampak high quality 4K HD apa semua tu, memang tak dapat kat sini, tapi ada feel nostalgic tau. So apa pendapat korang, especially yang lebih berusia yang pernah gunakan kamera filem macam ni? Kalau rasa nak cuba main-main kamera ni, boleh check back kuning kat bawah.